terjebak juga aku dengan brand kilat ni. So apa benda yang saya beli ni? So saya beli power inverter. Saya pun tak sure lah nama dia betul ke tak betul. Tak apalah, kita buka. So ini brand kilat. Saya tengok macam best je orang apa? Orang beli, orang review kan. Jadinya macam terpengaruh pula kan. Sebab saya sekarang ni dah suka apa orang cakap? Dah suka piknik-piknik, dah suka santai-santai kat tepi-tepi rumah apa semua kan. So yang ini portable power inverter. Nampak ni, ini kira inverter lah. So jadinya ini adalah portable punya, boleh bawa jalan-jalan apa semua sekali. So macam ni lah rupa dia, sama macam dalam gambar, sama dengan macam kat dalam TikTok macam ni. So dia punya power supply ni masuk dia ada bateri dia ni kot. Okey, betul. Dia ada datang sekali dengan bateri dia. Kita buka dulu tengok kalau betul lah ni dia punya bateri dia. Ni dia punya bateri dia. Kita test tengok. Betul-betul kilat tak? Oish, kilat. So, dia masuk macam ni. Test macam ni. Simple gila guna dia. Lepas tu, on kat sini. Dah keluar dah kat sini voltage dia. So, ini kita test. Onkan kipas. Tengok. Function tak? Kalau function, memang berbaloi lah. Kita on. Kita on kat sini. Function tu. Buat weh. Ini kipas ni besar weh. Kau tengok. Kipas ni besar. Ni dia punya motor dia ni. Baik lah. Berkesan lah. So, saya rasa korang patut support lah kot. Sebab saya tengok memang function. Sebab saya pun macam tak percaya je kan. So jadinya saya belilah, cuba je lah kan. Benda pun bukan mahal mana pun. Inverter ni harga dia baru tak sampai RM50 inverter ni. Dia punya inverter dia sajalah. Yang ni saya ambil set siap dengan bateri. So kau ambil salin set dengan bateri lah. So tak silap saya yang ni dia punya charger dia kot. Tengok betul tak dalam ni dia punya charger dia. Betul. Ini dia punya charger dia ni. So maksudnya kalau bateri ni habis, kita boleh charge juga. Baik Along. Baik Along. So kalau bayangkan kan, kita charge sampel, boleh tak? Kita buat dual load terus. Sini. Terpasang kat sini. Hidup lah. Hidup. Nampak tak? Ada charge juga weh. Baik lah. Nampak ni? Nampak ni berkelip-kelip ni kan? Nampak? Hidup lah. Okey lah. Betul lah, serius saya cakap dengan korang. Tak rugi aku beli. So kalau korang nak, aku ada letak dekat beg kuning, kat belah bawah ni. Harga tak mahal tapi berbaloi. Memang function habis. Cuma saya belum try lagi berapa lama satu bateri ni boleh bertahan. InsyaAllah saya testing hari ni, kasih kau-kau punya sekali. Tapi dari permulaan ni memang function lah. Memang function, memang berkesan. So kalau korang nak, korang pergi dekat beg kuning. Saya ada letakkan portable inverter power supply ni, brand kilat ni. So far alhamdulillah, tak kena kenceng. Kau boleh tengok sana. So kalau korang dapat lihat, sekarang ni saya ada dekat V-Farm, dekat tempat rumah saya. Dekat farmhouse saya. So kalau korang ke lapangan nak datang kat sini apa semua, kau boleh lah bawa anak-anak datang sini kan. So jadinya standby ni juga, sebab dekat tepi kolam apa semua sekali tu tak ada power supply. So jadinya standby benda ni untuk ni. So nak charger ke, nak pasang kipas ke, semua memang function habis lah. So tak berbaloi lah. Tak rugi lah senang cakap. InsyaAllah berbaloi. Siapa nak nanti pergi dekat beg kuning kita.